Ada satu keluarga pindah masuk rumah besar, cantik, nampak mewah, tapi siapa sangka dalam diam rumah tu mula bunuh dorang perlahan-lahan. Macam pelik kan, rumah bunuh tuan rumah. Tapi kalau korang nak tahu sebab apa, layan dulu video Kim sampai habis. Sebab cerita ni bukan pasal hantu tapi pasal racun halus yang bersembunyi dalam dinding rumah orang kaya. So guys, kes kali ni pasal seorang perempuan nama dia Melinda Bellet. Dekat Texas masa tu, orang ramai memang kenal siapa dia. Hidup dia memang senang, duduk rumah besar dalam kawasan orang kaya. Jiran pun semua golongan berada. Dan suami dia, Ron Ellison, kerja elok, gaji pun masyhur setiap bulan. Dan anak diorang pula, Reese, masa tu baru budak sekolah, perangai pun elok, tak banyak ragam. Jadi siapa yang lalu depan rumah Melinda mesti cakap seronoknya dapat hidup macam ni. Rumah cantik, halaman kemas, garas pun penuh dengan kereta family dia. Nampak teratur, nampak mewah, tapi benda yang orang luar tak tahu, dalam rumah tu sebenarnya dah mula ada benda pelik yang jadi senyap-senyap. Jadi pada mulanya, anak dia, Reese, batuk tau. Batuk bukan sehari dua, makin lama makin teruk. Bila waktu malam, Reese terjaga sebab susah bernafas, sebab mata dia merah, hidung berair, kulit gatal. Melinda pun mula rasa risau tau. Jadi dia bawa Reese pergi klinik, doktor bagi ubat. Lepas dah dapat ubat tu, dia baik sekejap je. Tapi tak lama tu, penyakit tu datang balik macam biasa. Belum sempat lega pasal anak, suami dia pula mula rasa lain tau. Nafas makin pendek, dada dia mula rasa ketat, tidur pun selalu terjaga. Jadi Melinda pun bawa pergi hospital, doktor periksa tapi tak jumpa punca. Dia cuma bagi ubat penenang nafas. Dan lepas tu Melinda sendiri pun mula rasa badan dia pelik tau. Kulit makin gatal, mata pedih, hidung mula sumbat, tidur malam pun dah tak lena. Jadi dekat sini dia mula perasan sesuatu tau. Kalau seorang jatuh sakit, orang boleh kata biasalah. Kalau dua orang pun orang masih boleh anggap kebetulan. Tapi bila tiga-tiga orang serumah serentak sakit, masa itulah Melinda mula rasa mesti ada benda yang dia tak nampak. Disebabkan dia rasa tak sedap hati, dia mula periksa satu rumah. Dia tengok bilik, dia tengok shilling, dia sapu habuk, dia kemas kapit. Semuanya nampak elok, bau pun wangi. Tapi itulah, rasa tak sihat tu tak pernah hilang. Dan masa itulah Melinda mula terfikir mungkin punca sebenar tu bukan datang dari luar rumah tapi sebenarnya dah lama bersarang dalam rumah tu sendiri. Sebelum semua benda pelik ni jadi, rumah dorang sebenarnya pernah ada masalah paip. Ada satu paip bocor dekat dinding, air tu meleleh sikit-sikit je, orang rumah pun ingat benda tu kecil dan tak berbahayalah. Biasalah rumah besar, kapit pun tebal, shilling pun tinggi, memang susahlah nak perasan bila air tu dah meresap belakang dinding perlahan-lahan. Jadi bila anak dia ni makin kerap sakit, suami dia pun makin susah nak bernafas, masa itulah Melinda mula rasa benda ni mesti ada kaitan. So dia pun panggil lah orang datang rumah, periksa rumah dia. Tukang rumah buka panel dinding, tengok kawasan lembab. Bila kayu dinding dibuka sikit-sikit, bau busuk terus keluar. Masa itulah diorang nampak benda tu warna gelap, ada tompok hitam hijau dekat papan. Dan Melinda dah mula rasa tak sedap hati sebab ini bukan masalah air bocor biasa. Bila diorang cek betul-betul, rupa-rupanya belakang dinding rumah mewah tu penuh dengan kulat hitam beracun. Kulat ni selalu orang panggil black mold. Kalau sekali pandang memang nampak macam lumut hitam biasa. Tapi sebenarnya spora dia sangat halus dan berbahaya kalau kita sedut dia setiap hari. So korang bayangkanlah, setiap hari keluarga Melinda duduk dalam rumah tu, buka aircon, tutup tingkap tapi udara dia penuh dengan spora halus kulat. Setiap kali bernafas, spora tu masuk hidung, lekat dekat paru-paru, hinggap dekat mata. Disebabkan benda ni lah, anak dia kerap batuk, kulit makin gatal, mata selalu merah. Suami dia pun makin teruk dan Melinda sendiri pun rasa badan dia makin lemah. Resdung makin teruk, tidur malam pun dah tak lena. Semua ni bukannya jadi tiba-tiba tau, tapi disebabkan satu paip bocor kecil yang orang anggap tak bahaya dan akhirnya racun kulat ni perlahan-lahan serang satu keluarga sikit-sikit hari demi hari. Masa Melinda minta doktor sahkan apa punca sebenar, doktor pun tak dapat bagi jawapan yang tepat. Sebab masa tu ramai orang awam dekat Amerika belum betul-betul sedar pasal bahaya kulat hitam beracun ni. Kebanyakannya orang ingat alah kulat je, elaklah bersih-bersih nanti hilang lah. Padahal kalau jenis beracun, spora dia boleh terbang halus, masuk paru-paru, duduk diam-diam dan perlahan-lahan boleh rosakkan organ. Jadi Melinda cuba bersihkan sendiri. Dia cuci dinding, dia sapu kapit, dia panggil orang datang vacuum. Tapi lepas satu bilik bersih, bilik lain naik balik. Dan ya, kulat tu tetap muncul semula. Jadi Melinda pun dah mula pening tau. Dia dah sakit kepala hadap benda ni. Disebabkan benda tu makin teruk, Melinda mula kontak syarikat insurans. Mula-mula insurans janji manis. Diorang kata akan baiki kerosakan, bayar ganti rugi, cover semua kos. Tapi bila diorang tengok jumlah kos sebenar, insurans mula tarik tali tau. Mula cakap tak semua kerosakan boleh claim. Ada syarat itu ini, ada prosedur baru. Melinda pun kena tunggu laporan. Macam-macam alasan lah diorang bagi. Masa ni lah Melinda makin marah tau. Dah lah anak dia sakit, suami pun makin lemah, rumah pun makin busuk. Tapi apa jadi? Syarikat insurans diam, buat tak tahu, janji tinggal janji. Masa tu Melinda rasa dia seorang-seorang je yang kena hadap rumah tu dalam masa sama.
Dia kena hadap syarikat besar yang langsung tak nak bertanggungjawab. Melinda ni pula bukan jenis yang duduk diam tunggu nasib tau. Jadi lepas tengok rumah makin teruk, dia mula siasat sendiri. Dia bayar pakar datang ambil sampel kulat dekat bilik, dekat shilling, dekat kapit. Bila laporan makmal keluar, memang sah. Spora tu kulat hitam beracun tahap tinggi yang kalau sedut lama-lama boleh rosakkan organ perlahan-lahan. Melinda tak tunggu lama, dia kemas semua fail, gambar bukti, salinan laporan makmal, dia susun elok-elok. Lepas tu dia bawa fail, dia bentang depan syarikat insurans tau. Tapi insurans tetap berdalih. Mula bagi alasan prosedur panjang, ada syarat baru, kena tunggu penilaian semula. Semuanya keluar bila diorang nampak jumlah kerosakan tu bukannya kecil. Waktu ni Melinda terus cakap, kalau korang tak nak bayar, tak apa, kita jumpa dekat mahkamah. Dan dia tak main-main kali ni. Dia terus filekan saman besar-besaran, dia lawan Farmers Insurance Group, syarikat besar Amerika syarikat masa tu. Bukan setakat minta baiki rumah, dia tuntut ganti rugi kesihatan, trauma keluarga, kos hidup sementara pindah dan semuanya bila dicampur sampai berjuta-juta dolar. Kes ni pun terus naik ke Mahkamah Texas. Wartawan datang berkampung depan rumah, kamera TV pun ikut rakam dari luar pagar. Muka Melinda pun mula keluar berita, orang mula kenal siapa dia. Tajuk akhbar pula masa tu siap tulis pasal perang pemilik rumah mewah lawan bahaya yang orang tak nampak. Dan dalam masa yang sama, nama Melinda makin disebut. Dia jadi simbol orang biasa yang berani bangkit lawan syarikat besar. Dan semenjak kes ni, makin ramai sedar dinding rumah sendiri pun boleh simpan benda bahaya yang senyap-senyap boleh mendatangkan bahaya dekat kesihatan. Lepas bertahun-tahun Melinda lawan habis-habisan, akhirnya dia menang besar tau. Mahkamah arahkan syarikat insurans bayar ganti rugi lebih 30 juta USD. Waktu tu jumlah tu memang nampak luar biasa untuk kes orang biasa yang berani lawan syarikat besar. Tapi duit tu pun tak dapat betulkan semua kerosakan. Rumah dia dah rosak teruk, banyak bahagian reput dan makan masa nak baiki. Family dia pun dah serabut emosi, suami dia pun makin tak sihat, anak pun sama. Kesihatan diorang ni dah tak macam dulu lagi. Dan apa yang jadi lepas tu, Melinda tak duduk diam. Dia tubuhkan satu organisasi. Tujuan dia cuma nak bantu orang awam yang pernah kena main dengan insurans. Melinda sendiri turun padang, pergi bagi ceramah, masuk rancangan TV bercerita pasal betapa bahayanya toksimol dan macam mana racun kulat ni boleh merosakkan badan perlahan-lahan. Kes Melinda jadi titik perubahan untuk ramai orang. Lepas kes ni, banyak negeri dekat Amerika mula ubah polisi. Kalau rumah ada kulat hitam, syarikat insurans wajib bayar kos rawatan dan baiki. Dan dalam masa yang sama, orang pun mula sedar benda yang nampak kecil ni kalau tak dikawal boleh perlahan-lahan merosakkan kesihatan tanpa siapa pun perasan. Tak lama kemudian, suami dia Ron Ellison meninggal dunia pada tahun 2007. Masa tu, Ron dah lama jatuh sakit sebab masalah paru-paru dia makin teruk. Dan doktor percaya punca disebab spora kulat beracun yang diorang sedut setiap hari dalam rumah tu. Anak Melinda pula membesar dengan masalah kesihatan yang tak pernah betul-betul sembuh. Jadi anak dia ni selalu kena alahan, sesak nafas pun dah jadi perkara biasa tau. Kalau Melinda pula, dia sendiri makin kerap keluar masuk hospital. Doktor pun dah cakap badan dia dah lemah sebab dah bertahun-tahun terdedah dengan toksik dari kulat hitam tu. Dan sampailah satu hari tahun 2013, Melinda pun pergi buat selamanya. Punca rasmi memang komplikasi jantung. Tapi bagi orang yang tahu cerita ni, ramai percaya racun senyap dalam rumah tu lah yang perlahan-lahan rosakkan kesihatan satu keluarga ni tanpa diorang sedar dari awal lagi. So korang, pengajaran dia, rumah besar, cantik, mahal tak jamin selamat. Kadang yang bahayakan kita bukan orang luar tapi benda halus yang kita tak nampak langsung macam kulat, racun, spora. Kalau Melinda tak berani lawan dulu, mungkin sampai sekarang orang masih tak tahu pasal racun senyap ni. Dan disebabkan tu, kes Melinda sampai sekarang jadi rujukan peguam, doktor dan syarikat insurans. Dan itulah kisah Melinda Bellet. So guys, kita pun dah sampai ke penghujung video. Kalau korang suka cerita jenayah pelik dan misteri, jangan lupa subscribe channel Kim dan sampai jumpa dalam video seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.